Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni saya bersama dengan Kelab Anak Muda Warisan Kampung Jawa yang diketuai oleh saudara Zaidi untuk menjalankan aktiviti gotong royong di bawah program Southern Volunteers Prihatin at Bangsa Johor. Program ini adalah siri ketiga, di mana ini adalah rumah ke-11 yang kita laksanakan aktiviti secara bergotong royong ini. Dan untuk tahun ini rumah pertama yang kita laksanakan. Ada lagi 4 rumah yang kita akan bantu untuk aktiviti antaranya mengecat rumah, pembelian barang-barang elektrik dan juga menukar bahagian-bahagian rumah seperti pintu, perabot dan sebagainya. Dan saya kira ini adalah usaha yang amat baik daripada Kerajaan Negeri Johor untuk membantu golongan B40 terutamanya yang berada di dalam kawasan luar bandar. Dan insyaAllah kita akan beraya upaya untuk membantu mereka-mereka ini. Dan hari ini kita cuba siapkan rumah Encik Muhammad Saruji. Hari ini mereka ngecat di kawasan luar rumah. Kita akan transform rumah ni daripada warna asalnya warna hijau muda kepada warna yang lebih menarik untuk tatapan tuan rumah dan juga jiran sekampung yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.